Aduh lah, penat betul lah weh. Balik kerja malam-malam. Lepas tu esok kerja lagi. Aduh lah. Harap-harap bos bagilah cuti ke apa ke kan. Sudahlah geng. Jom kita nak balik rumah. Mana rumah Vin? Vin pun dah lupa rumah Vin dekat mana. Dah lah. Jom. Rasanya semua warga dekat sini dah tidur dah. Jomlah kita masuk bilik kita dulu geng. Nak tidur. Say good night for guys. Bye-bye. Bye-bye. Jom kita nak tidur dulu. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awalikan dengan hari ini untuk tidur. Aduh. Kenapa ngelak? Aduh, tak apalah. Okey, jom geng. Saya tidur dulu. Kita ambil katil kita kat sini. Let's go, kita tidur. Aduh. Rupanya dah pagi lah. Nyenyaknya aku tidur semalam. Dah lah, jom. Kita nak keluar. Nak tengok apa yang kita boleh buat pagi-pagi. Pagi yang indah untuk hari ini. Bang, Iron Golem tengah buat apa tu? Ngelak pula kita. Biasalah, handphone ketak. Kasim! Weh! Kasim! Kenapa kau ubah jadi zombie, Kasim? Kasim! Weh! Kasim jadi zombie! Apakah? Jangan cakap virus zombie ke? Weh, janganlah. Weh! Tengok tu, Samad! Kenapa kau jadi zombie, Samad? Samad! Alamak! Samad jadi zombie! Weh! Kenapa ramai jadi zombie? Kenapa aku ngelak? Alamak! Ada mayat mati. Aduh. Wih. Banyaknya zombie. Kena jaga-jaga. Kita kena lari. Alamak, tengok tu geng. Pakcik Alim. Sabar Pakcik Alim, hati-hati. Geng, nampaknya virus zombie dah keluar geng. Tengok tu. Wih, Karim. Kenapa kau kasih itu Karim? Alamak, wih. Banyaknya zombie. Apakah? Apa yang kita kena buat ni? Weh, apakah? Kita kena lari. Macam mana Vin nak lari? Jaga. Weh, kenapa korang semua berubah jadi zombie? Alamak, ini mesti virus 01. Alamak, turun. Ngelak. Aku rasa Aku tak boleh bertahan kalau ngelak. Alamak. Apakah ini penyudahan dari hidup? Apakah geng? Ramainya zombie. Apakah? Apa yang dah terjadi dengan orang? Asyik. Samad. Tolong Samad. Kau ingat balik aku Samad. Aku ni Vin Samad. Samad. Alamak. Samad macam dah tak sihat. Aku pun dah ngelak-ngelak. Habislah aku. Aku rasa ini ialah virus zombie yang bukan main-main. Aku kena lari. Wih, zombie pun ada dekat sana. Apakah? Lari. Tolong. Zombie weh. Banyaknya zombie kat situ zombie. Kita kena jaga-jaga. Takut ada zombie. Sebab handphone ni pun kadang-kadang ngelak. Maklumlah. Kita RP dekat handphone. Boleh pula Vin buat lawak. Aduh, cepat turun. Kita kena cepat ni. Wih, tingginya. Apakah? Apa yang dah terjadi? Aku kena jaga-jaga. Takut ada banyak zombie yang akan datang. Aku kena jalan sana sikit. Jom. Seramnya. Bilalah virus zombie nak kelar. Aku rasa bahaya weh kalau mood zombie ni ada dekat Minecraft. Bahaya. Jom kita gerak. Aduh, penatnya jalan. Dah sampai malam dah rupanya. Alamak, ada air. Kita kena jaga-jaga ni. Aku rasa malam ni mesti zombie lagi aktif. Aku kena jaga. Tengok tu, ada zombie dekat sana. Apakah? Weh, jap. Apakah? Zombie! Tolong! Apakah? Korang buat apa ramai-ramai dekat sini? Korang okey ke? Apakah? Alamak.
Virus zombie lagi merebak. Jalan, Fin, kau kena gerak, Fin. Aduh, ngelek. Cepat sikit. Jangan ngelek. Aku kena berenang. Aku kena cari pertolongan dekat sana. Mana tahu ada pertolongan ataupun base camp yang ada. Aduh, kita kena lari. Ramai gila weh zombie. Kalau korang tengok tadi, banyak gila zombie dekat belakang tu, tengok. Aku kena jaga-jaga lain kali. Tengok kat sana pun ada zombie. Let's go. Cek apa keluar ni. Alhamdulillah. Apa dia ni? Ini bukan ke yang tu. Tapi buat apa aku tengok tu, geng? Ada zombie dekat sana. Aku kena lari. Tengok weh, ramainya zombie. Apa yang kita kena buat? Habislah ni. Habislah. Ini penyudahan kita weh. Korang tengok, banyak gila zombie dekat sekitar sini. Nampaknya aku kena cuba untuk selamat daripada dunia zombie ni. Aku tengok diorang ni dah semakin mendekat. Aku kena terus lari. Jom. Tengok weh, banyaknya zombie. Kat sana ada portal. Portal apa ni? Ada zombie. Takut. Bijak, geng. Geng. Sabar sekejap. Korang. Sabar sekejap. Zombie tak ada kan? Geng. Korang nampak tak tu, geng? Korang nampak tak tu? Kalau korang nampak tu, ada macam kena jaga, takut ada zombie. Ada zombie ke kat sana? Ada base ke kat sana? Jom, kita... nasib baik aku tengok bawah. Asal lagi aku jatuh dengan mati. Sia-sia je. Hop. Zombie dekat sini. Okey, jom kita masuk. Weh, ada base camp. Apakah hari ni aku akan diselamatkan? Aku kena pergi sana ni. Assalamualaikum bang. Bang. Assalamualaikum bang. Apa benda ni? Weh, sakit. Darah. Assalamualaikum bang. Bang. Boleh ke bang tolong saya bang? Saya kena kejar zombie bang. Tolong kamu? Kamu ni kena gigit zombie. Saya dah ada bagi golden apple. Kamu ni ada kena gigit zombie ke apa ke? Sebab kalau nak masuk kawasan kami perlu cek dulu kamu macam mana. Kalau teruk sangat, kami terpaksa bunuh kamu jika kamu ada kesan gigitan. Alhamdulillah bang. Kali ni saya tak ada lagi kesan gigitan. Bang, jangan risau bang. Saya okey je bang. Abang boleh ke bang? Please bang. Abang dah check kan? Boleh bang masuk bang? Okey. Kamu boleh masuk. Jom, masuk. Okey bang. Tengok, zombie pun dah sampai. Jom. Masuk bang. Boleh buka pintu bang? Please bang. Buka pintu untuk saya bang. Saya dah takut ni bang. Bandar saya dah dilanda zombie. Wow. Geng. Tengok geng. Kita dah sampai dekat base camp. Apakah hari ni kita selamat? Let's go. Kita dah selamat geng. Wih, alhamdulillah. Kita dapat pertolongan daripada orang baik. Jom. Wih, terima kasih bang semua. Diorang pun pakai armor wih. Tengok tu. Wih, jom. Wish boleh naik ke ni? Kita try naik wish. Geng, korang tengok geng. Apakah ini ke bandar zombie weh? Alhamdulillah bang, saya dapat diselamatkan ni. Apa pasal bunyi zombie dekat luar tu? Kenapa aku ngelak? Sekejap. Weh, banyaknya zombie. Apakah? Kaget. Weh, tidak. Aku kena selamat. Alamak. Aduh. Alamak. Diorang dah mula menyerang. Wih. Aku kena cross. Aduh, gelek. Aku kena lari cepat. Aku kena masuk base. Cepat tutup. Wih. Diorang nampak tak virus zombie tu? Aku rasa aku kena tolong diorang. Jom, aku nak ambil vest dekat bawah.
Mana vest? Ini dia banyak gila vest. Jom. Jom. Saya akan pakai full, geng. Apa-apa pun, aku kena tolong diorang. Diorang dah tolong aku. Aku kena tolong diorang balik. Mana pedang? Aku kena pakai pedang. Ni tak payahlah. Ni apa ni? Oh, ni diamond. Apa? Jom. Vin nak lawan diorang, geng. Korang doakan Vin untuk menang, geng. Sebab ini nyawa, geng. Tolong, geng. Jom. Jom. Geng, kita bodoh. Sakit. Aku kena gigit ke? Aku kena jaga-jaga. Pelik. Geng, jaga, geng. Mati kau. Banyaknya zombie. Banyaknya zombie. Jom, kita serang. Mati kau. Jom. Korang dah mati. Korang tengok, geng. Mayat dia, geng. Gilalah. Inikah mayat zombie, geng? Inikah dia mayat zombie, geng? Okeylah, geng. Macam tu je lah untuk RP Minecraft kita pada ni, iaitu Vin kena kejar zombie dengan diorang. Weh, takut. RP zombie di Minecraft ni. Kalau korang suka, kalau korang nak tengok part 2 cerita ni, apakah yang terjadi selepas korang menang lawan zombie, korang boleh komen, like, subscribe and share korang. Dan juga korang jangan lupa, geng, kita sekarang dah main Minecraft, bukan lagi Roblox. Jangan risau, minggu depan Vin akan upload video Roblox pula. Macam okey tak okey. Jadi thank you for the support. Bye bye semua. Jangan lupa subscribe. Let's go.